kita akan mainkan isu tempatan dan juga isu negeri dan juga isu kebangsaan. Isu barang naik adalah satu isu yang telah mengakibatkan sebuah kerajaan jatuh di Tunisia. Jadi ini akan kita olah dalam konteks Malaysianya. Kalau rakyat di Tunisia telah membentukkan satu kebangkitan kerana masalah ekonomi dan masalah kehidupan, benda yang sama boleh berlaku di Malaysia. Maknanya kita ajak semangat Tunisia itu untuk dilakukan perubahan dalam Dun Tenang ini berlaku dalam Pelangai Kecil ini. Kepada semua, kita sudah ini kali yang ke-13 kita Pilihan Raya Kecil, dan Pilihan Raya Umum kita sudah yang ke-12. Kita semua sudah berpengalaman dalam berpilihan raya. Kita semua sudah ada pengalaman dalam menjalankan tugas, sama ada sebagai petugas, sebagai pengundi ataupun sebagainya. Kita lakukanlah dalam suasana, dalam bidang yang diperuntukkan oleh undang-undang, tidak perlu kepada sebarang kekecohan. Kita lakukan secara profesional kerana kita ingin membuktikan bahawa proses demokrasi yang ada di Malaysia ini boleh kita gunakan untuk melakukan perubahan dengan menghormati undang-undang, dengan menghormati proses demokrasi itu sendiri. Jadi saya harapkan supaya seluruh jentera baik, pengundi baik, petugas baik untuk bergerak dalam suasana itu. Jadi setakat ini, walaupun kita dari awal memang suka nak tembusi, tapi dalam satu masa tak mustahil untuk kita menang. Asal pertamanya dari segi calon kita memang mengatasi daripada calon UMNO BN lah. Satu pasal wanita yang orang tempatan, dan juga dia mesti dengan rakyat pasal dia duduk sini. Sedangkan yang sana itu bukan daripada Mustautin sini, memang asal sini tapi dia kerja di luar. Jadi tak rapat dengan masyarakat sini. Asal dia calon seorang pendidik, bukan saya rapat dengan anak murid tapi dengan ibu bapa. Jadi atas proses itulah, walaupun sukar, bukan setakat ini memang 50-50 lah. PRK Tenang ini adalah merupakan gendang perang, ya. Suatu keadaan di mana kita melakukan suatu exercise untuk kita menghadapi pilihan raya umum yang akan diadakan pada fikiran kita bila-bila masa. Ditambah pula lagi dengan akan berlakunya pilihan kecil di Dun Merlimau dan juga di Dun Pelabuhan Kelang, yang saya rasa ini juga turut menyemarakkan semangat kita untuk terus memperkukuhkan jentera kita dalam menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Faktor-faktor yang mungkin meyakinkan untuk PAS menang? Saya masih lagi berkeyakinan bahawa kita mampu untuk melaksanakan satu strategi yang bakal mengejutkan. Itu kita yakin berdasarkan kepada kekuatan yang telah kita bina setakat hari ini. Walaupun saya memahami ianya bukan satu perkara yang mudah, kita berada di kubu mereka, tetapi dengan perancangan dan komitmen yang ditunjukkan oleh jentera parti, saya yakin kita dapat untuk mencapai hasrat kita. Paling tidak pun kita boleh melakukan kejutan dalam pilihan kecil tenang ini. Keadilan akan memberikan sokongan yang kuat kepada calon PAS di Dun Tenang. Walaupun yang bertanding ini adalah calon PAS, tetapi dalam semangat Pakatan Rakyat, kami akan bekerja dengan kuat, memberikan komitmen untuk membantu kemenangan calon PAS Cikgu Nurmala pada 30 hari bulan ini. Dalam perbincangan dengan pimpinan PAS, keadilan telah diberikan tugasan untuk memberikan tumpuan di 3 daerah mengundi dalam Dun Tenang, di mana majoriti mereka adalah pengundi-pengundi India dan juga masyarakat Cina dan sebahagian kecil orang-orang Melayu, dan pimpinan keadilan dan anggota-anggota keadilan daripada seluruh negara telah pun dikerah untuk turun membantu di Dun Tenang, dan saya menjangkakan sekurang-kurangnya 1,000 petugas daripada Parti Keadilan akan berkampung di 3 daerah mengundi ini mengikut jadual yang telah ditetapkan untuk membantu calon PAS. Saya memang menunggu Cikgu Mala bersama dengan kita lah Pakatan Rakyat di Dun Negeri Johor.
Saya berpandangan kita memang ada peluang nak sekurang-kurangnya perlu kurangkan majoriti. Yang kedua, saya rasa kita ada peluang untuk menang juga dalam pilihan raya kecil ini kalau kita berusaha lagi lah. Dekat kawasan Bandar Labis, saya yakin undi kita akan semakin bertambah. Kita kena tumpukan dengan kawasan Felda juga perkampungan tradisional. Rasa pada keseluruhan memang harapan memang cerah lah untuk Pakatan Rakyat.